Hai, Assalamualaikum semua. Lama kita tak bersiaran dan rancangan Berbahasa TV. Sekarang saya ada di Yan Kedah. So, hari ni saya nak tengok kopi waktu yang viral tu di Yan Kedah. Kopi waktu. Dia tengok dia punya tempat dia okey ke tak. Jom. Kawasan dia taklah besar sangat, sesuai lah untuk relax ke. Jom kita pergi tengok kopi. Alah, sini kawasan boleh letak motor. Inilah pintu gerbang kopi waktu. Kadang-kadang kita akan sisir orang yang macam-macam lah, naik apa, baju-baju lama. Jom masuk tu kita ada Vespa. Ni lah yang famous tu, kopi waktu. Ya. Ini lah pakcik ni buat kopi. Kita tengok. Kopi waktu ya. Itu kopi. Ada biskut kering, ada roti kat sini kita. Ya. Ya, kopi. Sini, Bang. Jom kita try minum kopi. Ini dia kopi dia. Ambil. Dia dah tengah. Jom. Okey. Dapat kopi dengan ni. Ini guys, dapat kopi, biskut, dia akan cicak kat sini, okey. Sini roti bakar. Dia gerai dia. Wow. Halo. Sini kita boleh ambil roti. Lepas tu kita nak derma secara ikhlas, dia ada tabur kita bagi secara ikhlas. So apung gula merah ni. Tu tengah. Okey guys, sekarang ni ada perarakan masuk. Jom kita tengok.
Kat sini pula ada boleh lepak. Kalau ada kursi healing, dia ada boleh main belah sana. Dia ada boleh lepak sini sambil tengok padi. Padi boleh tumbuhi. Pasal dia okey. Sini pun dia ada baju cok. Gelak dia. Pak Long melepak makan sirih. Ya. Dia ada sirih dia. Ya. Siap dengan tempat tumbuk apa? Gobeng. Gobek. Ni gobek dia. Ada rasa. Ada rasa. Ada rasa. Itu kita syok. Okey dah. Baik tak cucu. Ada mi jongkok di sini. Puteri duk tengah makan.
Okay guys, harap enjoy saya punya vlog kali ni. Oh jauh ke? Okay, enjoy dia punya vlog kali ni. Jangan lupa subscribe, komen semua. Jumpa lagi next episode. Okay, bye. Assalamualaikum.